Disebabkan Monster SKT-08 ni padu sangat, aku dah ada warna biru, aku ambil lagi warna hitam guys untuk koleksi. So jom kita tengok warna hitam lawa ke tak lawa. Okay guys, so jom kita keluarkan dia daripada kotak. Macam biasa kotak Monster memang nampak eksklusif gila. Okay, dekat bahagian dalam ni kita ada kita punya earbud dan jom kita keluarkan. Alright, okay, so nampak tak earbud dia ni memang nice. Warna hitam memang lawa jugalah guys. Warna biru pun lawa, warna hitam pun lawa juga. Korang boleh tengok lah tu. Wish, memang nice. Okay, kita tengok dekat bahagian dalam kotak ni. Okay, kita tengok apa dekat dalam ni. Okay, dia bagi getah dia. Tali dia warna hitam juga. Tali ni sesuai lah untuk gantung dekat tengkuk. Lepas tu dia ada manual dan juga kabel. Kabel wajib lah guys. Okay, so jom kita test pasang dia punya tali dan kita try gantung dekat leher tengok. Guys, untuk siapa yang tak tahu, Monster SKT-08 ni antara yang top sale dalam saya punya beg kuning. Sebab dia punya kualiti bunyi memang padu, kualiti gaming pun latency rendah guys, 50 ms, dan kualiti mic dia jelas. Jelas, crispy, memang nice gila. Dia tak dengar bunyi macam jauh pun dia punya mic. Memang antara yang terbaik lah untuk earbud guys. Dan kalau korang boleh tengok feedback dekat dia punya beg kuning pun memang sangat-sangat banyak. Okay, so kita boleh gantung dia. Gantung macam ni guys. Bila nak pakai tu kita keluarkan je lah. Memang nice kan? So siapa yang berminat ni boleh check out dekat beg kuning. Memang tak menyesal kalau beli yang ni guys.